Bersih ke? Ya, bersih kak. Bersih. Apa yang kuning? Hidup lah. Dah ada lelaki, tak boleh selalu buat live. Tak payah ke tak? Dah selesai. Selagi tak memudaratkan hidup saya, dia tak bahaya. Dia okey je. Tak mengaku kalau kamu kena hisap. Haram. What the fuck? Kenapa Bob? Kau kerja je? Sibuk masuk live aku. Memang tak boleh. Apa yang serius lah? Siapa Mira? Mana aku tahu? Kau tanya aku macam aku tahu. Tak kenal gila stranger. Tak tanya aku tak apa-apa. Aku tu. Mami. Hey, ai. Oh, ya, tak tahu aku. Ya, weh, gelak aku sekarang tak boleh relax. Mengah dah. Aku gemukan kat semua kembang. Hidung kembang, pipi kembang, perut kembang. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ke malu. Alah, nampak gemuk. Kok ni biasa kecil. What the f... Apa ni? Apa ni? Berat aku dah 67 kata maintain. Doktor terkejut tau. Aku berat naik gila babi. Doktor marah aku banyak makan. Gemuk sangat. Saya tak boleh nama lagi. Ya, sebab anak jantan. Sebab tu seri aku naik. Cuba anaknya betina. Kau ingat aku nak melawar ke? Yelah, dah kahwin. Kahwin lah bang. Benda halal kita kahwin je. Benda boleh kahwin. Kenapa bercinta? Sialah kau. Yelah. Cuba tak kahwin lain lah. Dah kerja kan? Dia istilah sekarang istilah sekarang dah kerja tak ada duit raya. Dia masih belajar, dia ada duit raya. Cuba tengok. Kenapa? Ada beza ke kalau kahwin tak kahwin? Tak, kita nganggur hari ni. Hari ni je. Mestilah ada. Ada apa? Ada apa? Anjing lah, gemuk. Kimoy. Asyik pergi mancing ikan puyuh kat laut. Tak suka mancing. Gemoy. Yelah, gemoy lah, dah kuat makan. Makan untuk 2 orang. Memang lah.
Aku tak boleh lah. Tak suka tengok muka sendiri. Gemuk. Lagi jaga baik memang gemuk ya. Hari-hari melantak. Memang lah. Dede, thank you. Kamu tak apa, jangan aku nanti orang yang tak suka makan. Masalahnya dari awal aku nak kurus kakak mama. Ya. Azam nak kurus tu tak tercapai-capai. Aku ni yang tak kahwin dah gemuk macam mana lah. Dia macam mana? Macam mana? Dia jangan boroi tau. Dia biar apa gemuk tu tak nampak, faham tak? Macam mana aku nak cakap? Gemuk jangan ada perut. Ha? Bawa pandai lah fikir. Kalau dah kahwin siap. Yelah, kahwin lah. Selepas disakiti tak ada. Kahwin lah weh. Aku tak jemput. Bukan tak jemput. Aku buat family-family je. Nanti bulan 12 aku jemput. Jangan risau Aku jemput semua kawan-kawan kau. Dengan kawan baik kau sekali aku jemput. Kahwin. Aku kahwin sebab aku tak move on. Sebab tu aku kahwin. Sekarang dah move on. Kalau aku tak kahwin, aku hari-hari teringat dia. Jadi aku kahwin. Teringat kat siapa? Memang kau lah. Siapa lagi? Aku dah kahwin baru aku delete semua gambar-gambar dia tau. Kenang-kenangan dia dengan semua aku baru delete lepas aku kahwin. Macam esok aku kahwin kan, malam ni aku delete. Alamak. Buang. Dah jadi sejarah yang tak boleh diulang lagi. Dah kahwin belum? Dah bang. Ya, aku pun ada lagi. Cuma yang kat TikTok je lah. Tak delete. Galeri dah delete lah. Dah lah, delete lah. Benda pun aku dah kahwin. Nak jadi mak orang dah. Kenapa tak boleh lupa? Sebab dia pernah ada time saya susah. Time saya tak ada apa-apa, tak ada siapa-siapa, dia ada. Faham tak? Dah benda dah jadi. Itulah tu. Aku nak cerita, aku dah tak fikir lah. Aku dah okey. Delete dah. Delete dah kat galeri. Dekat TikTok je. Macam on this day tu kan. Dia ada. Dia akan terkeluar. Tapi aku okey je. Dah move on bro. Aku dah ni wah. Dah apa? Rindu belah ke mana? Ha? Dah Dah apa anjing? Dah kau memang aku memang boleh baca kepala otak kau. Aku tak tahu kenapa aku baran. Aku cepat baran lah. Rindu boleh kembali jangan. Memang tak akan kembali. Husband I memang wow. Love. Duit kepuk-kepuk. Cina lagi. Cina lagi. Bukan Melayu. Melayu banyak drama. Baik kita ambil Cina. Cina tak ada drama pun. Aku je yang drama. Sebab aku Melayu. Dah itulah. Takkan tak faham. Itulah apa? Ngandung.
break. Mana satu? Apa? Mana satu? First, kedua. Mana Rim? Rim kerja lah. Cari duit untuk aku. Third, break. Mana ada nombor 3? Aku cakap 2 je tadi, anjing. Dia Rim kerja cari duit untuk aku, Syam. Bini dia macam-macam mengidam, macam-macam nak, macam-macam semua nak. Bila second, baguslah. Tak adalah kau kena ghosting 24 hours per 24/7. So far aku mengidam kek secret recipe. Agaknya short distance lah. Sebab sekarang Pak U dulu long distance. How you know? Who are you? Curious. Tak adalah long distance. Sama je. Kawasan rumah laki aku dengan rumah dia tu dekat je weh. 2 minit je sampai rumah dia kalau aku nak pergi sekarang ni pun. Awak jom join kelas Muay Thai kami nak. Tak suka. Saya tak nak. Secret recipe ada apa je? Aku nak kek. Aku nak kek macadamia. Craving dengan gami masam, kuah masam tu. Biasa lalu TikTok aku nak makan. Kau tahu. Boleh tahan tak?